Welcome back to the channel. Dalam video kali ni aku nak share dekat korang 5 benda yang aku suka tentang PS5 Pro berbanding dengan gaming PC. So without further ado, let's go. So macam yang kita tahu sekarang ni, harga-harga dekat market PC sana memang sangat-sangat tinggi, dan pada aku tak berbaloi untuk korang buat custom gaming PC untuk sekarang ni. Dan tak tahu lagi lah bila kita boleh nak buat gaming PC tu semula. So apa yang berlaku adalah aku dah jual aku punya gaming PC yang terbaru ni sebab aku nak pergi kepada konsol. And disebabkan tu kenapa video ni terhasil, disebabkan aku nak tengok sejauh mana konsol dalam industri gaming sekarang ni. So jom aku share kat korang 5 benda yang aku suka tentang PS5 Pro berbanding gaming PC. Point yang pertama adalah harga dan performance. Okay, macam yang kita tahu gaming PC ni sekarang dah mahal. So tapi pada masa sama konsol pun mahal. Sony pun naikkan harga juga sekarang. Tapi pada pendapat aku, harga konsol dengan gaming PC bagi berbaloi korang pergi kepada konsol. Okay, especially macam yang kat depan korang ni, PS5 Pro yang aku ambil sekarang. Harga PS5 Pro sekarang mungkin dalam 4,000 paling mahal. Okay, dengan disk drive semua tu. Tapi dengan gaming PC, harga 4,000 tu pun sebenarnya dah cukup bagus. Cuma yang tak bestnya adalah cost-cost hidden. Contohnya cost-cost hidden adalah kadang-kadang korang kena upgrade RAM, korang kena upgrade CPU, korang kena upgrade SSD, korang kena update graphic card. Daripada 4,000 tu sekarang kalau nak buat gaming PC baru memang tak apa-apa bagus lah, sebab korang boleh dapat mid gaming PC saja. So bagi aku tak berbaloi untuk korang buat gaming PC. Tapi dekat PS5 Pro harga 4,000 korang dapat apa yang korang bayar. Okay, PS5 Pro dia ada 4K HDR 120Hz, okay, 2TB untuk gaming, dan korang tak perlu risau pasal GPU, korang tak perlu risau pasal CPU, korang tak perlu risau pasal RAM. Semuanya dah ada dekat situ, just on and play. So pada aku itu sebab kenapa aku pilih PS5 Pro berbanding dengan gaming PC. Point yang kedua pula adalah disebabkan game-game yang terbaru sekarang ni banyak optimize untuk konsol. Okay, disebabkan itu juga, okay, bila setiap kali game-game baru release, banyak game-game yang tak sepadan dengan performance dekat PC. Contohnya aku bagi kat game baru ni yang banyak isu kan, Borderlands dan sebagainya. Okay, sekarang ni developer banyak fokus kepada konsol. Okay, dan bila korang ada game PC, korang kena akan fikir macam mana aku nak combine GPU ni dengan CPU ni, macam mana kalau aku nak combine RAM ni dengan GPU ni. So banyak benda yang korang kena fikir, tak macam dekat konsol. Okay, dekat konsol macam contoh PS5, dia lebih kepada game apa aku nak beli bulan ni, game apa aku nak main bulan ni, okay, berapa banyak game aku nak beli bulan ni. Dia lebih kepada tu. So pada aku, korang tak perlu nak fikir, korang tak perlu nak peningkan kepala, just plug and play, and then benda tu semuanya smooth. So pada aku, nak optimize dekat PS5 Pro lebih mudah berbanding nak optimize dekat gaming PC. Okay, yang ketiga adalah dari segi experience konsol dan juga gaming PC. Dekat PS5 Pro ni, okay, aku punya experience adalah sangat-sangat di tahap memuaskan. Sangat memuaskan. Disebabkan satu, TV yang aku ada kat rumah adalah TV 4K HDR, okay, tapi 60Hz lah. Tapi kalau korang nak utilisekan betul-betul tu, korang boleh upgrade TV yang lebih bagus. Okay, dan dekat PS5 Pro ni aku punya experience gaming memang sangat-sangat dah immersive lah, especially bila main game-game AAA macam Spider-Man, macam Ghost of Yotei, kita main Ghost of Tsushima, Death Stranding 2, semuanya tu memang sangat-sangat immersive dekat TV besar. Okay, kalau dekat PC ni kita main dekat monitor saja. Okay, kalau nak upgrade monitor yang lebih besar, harga pun dah agak mahal sedikit daripada TV. So pada aku itu adalah satu faktor kenapa aku pilih PS5 berbanding dengan gaming PC pada tahun 2026. Point yang keempat adalah disebabkan DualSense controller ni. Of course, bila kita main PC, korang kena pakai keyboard, korang kena pakai mouse, korang kena ada mousepad, korang kena ada speaker, korang kena ada headphone. Tapi dekat PS5 tak perlu. Just ada DualSense saja, dan juga headphone tu optional ataupun speaker tu optional. Okay, sebab speaker kat TV dah ada. Ini adalah features yang aku suka tentang PS5, yang di mana DualSense ni adalah salah satu controller yang sangat-sangat advance untuk generasi gaming sekarang ni. Sebab apa? Sebab dia ada haptic feedback. Bila kau main guna trigger ni, dia punya feel memang sangat-sangat immersive kan. Lagi first person shooter ataupun game-game yang ada macam Spider-Man, bila kau swing kau rasa dia punya berat dia tu dekat DualSense controller. So this is the reason kenapa aku suka PS5 berbanding dengan gaming PC. Yes, gaming PC boleh main controller PS5 sekarang, tak ada masalah. Tapi
bila kita main controller ni dekat depan TV, feeling dia memang lain macam. Point yang kelima, kenapa aku pilih PS5 Pro ni adalah disebabkan dia punya longevity. Okay, sekarang ni generasi game-game sekarang semuanya pergi ke arah PS5. So, untuk korang main game next gen, aku rasa PS5 Pro ni dah cukup untuk tahun ni. Okay, tahun depan tak tahu, mungkin ada keluar PS6 dan sebagainya, tengok rumor semua. Dan kenapa aku prepare PS5 Pro ni sekarang adalah aku nak main GTA 6 dekat PS5 Pro. So aku memang betul-betul nak rasa experience GTA baru. Okay. Dan longevity aku masukkan ni adalah untuk satu konsol korang boleh pakai dalam 5 ke 6 tahun. Paling lama lah, paling lama 5 ke 6 tahun untuk main game. Okay, berbanding dengan PC, setiap tahun ada GPU baru, setiap tahun ada CPU baru, setiap tahun ada je macam-macam benda baru dekat market PC, tapi harga still tak turun-turun lagi. So korang decide mana korang nak. So untuk video kali ni itu saja yang aku nak share kepada korang. Hopefully dapat bantu korang buat keputusan sama ada nak pergi kepada PS5 ataupun gaming PC. Tapi untuk video akan datang aku akan sharekan juga the truly experience aku dengan PS5 Pro untuk tahun 2026. So itu saja untuk video kali ni. We'll see you on the next one. Assalamualaikum.